Sebulan 700 saja. Tengok 550 square feet. Dapat Sekejap, sebulan 700 saja. Betul 700 saja. Sewa. Beli lah bukan sewa. Beli lah. Beli kenapa nak sewa lagi nak? Ini rumah. You tahu ini mana tempat lah? Mana tempat? Library dekat dengan USM. Dekat dengan saya. Sini packing memang senang lah dapat ni, tengok view berapa cantik ni. Dapat luar. Betul. So owner sudah buat ini, tengok kitchen tutup punya. Mana cari lagi betul tak? Sekejap, 700 ah? 700 kita tengok dulu. Itu beli ah? Beli lah. Oh, Siap dapur. siap dapur. Tandas. Oh, berbaloi kan? 2 bilik lagi. Kosher ke 700? Tengok you profile jugalah. Kalau you profile okey, boleh lagi murah. Kalau tak, mungkin mahal lagi sedikit lah. 2 bilik. 700 ada lift ah? Ada lift lagi. Oh, ada lift. 312. Saya ingat flat ni. Owner lagi bagi cat rumah siap baru cat tau. Suruh cat tu. Masih. Mana tadi boleh puluh. Betul juga ah. Sini lah. Sekarang sepuluh 200 ya. 200 lebih. Itulah saya ingat sini mahal. Betul ya. You lagi tak mau beli ya. Apa? Betul kan? Dia lagi tak mau beli ya. Tunggu sampai 2000 baru beli. Kalau takut mati jangan hidup. Saya akan buat video sampai kau dapat beli rumah.